Elok-elok dah akal memberi fikir. Benda tu bahaya. Jangan buat. Ambil kau. Ikut sangat kehendak hati. Terimalah akibatnya. Memang tak dinafikan selalunya ikut kata hati memang terbaik. Kadang-kadang angkara hati boleh menghancurkan seluruh hidup terperangkap. Bisa goncang iman di dada dengan godaan dunia pancaroba. Nyata sungguh hati manusia mudah rapuh, mudah terpengaruh, sering berubah-ubah. Sekejap di posisi indah, sekelip mata bertukar padah. Betul lah, hati kita seumpama ombak di lautan yang tak pernah senyap. Sekarang tampil penuh keyakinan. Duk beralih tiba-tiba timbul keraguan. Sekarang gagah, tiba-tiba lemah. Hari ini taat, besok maksiat. Hati putih bersih boleh bertukar hitam kelam tanpa cahaya. Punca hati. Namun seperti ombak yang sentiasa menyusuri pantai, hati pun bisa kembali tenang dengan doa. Membentang doa agar hati sentiasa bersih dari sampah saraf. Akal diminta memainkan peranan utama untuk berfikir dengan kewarasan. Bagaimana caranya mengurus hati dari kucar kecil.